Hari ni PAS marah lagi kerajaan nak isu UEC ni. Kononnya kerajaan tunduk pada DAP lah. Kononnya UEC ni yang mengancam sistem pendidikan negara lah. Kononnya negara ni pun dah tergadai juga. Kita semak balik fakta. Semua yang pernah menjadi kerajaan pernah diberi ruang untuk mengiktiraf UEC. Betul lah PAS tolak si macam apa yang duk jadi sekarang ni, duk bangkang berkata-kata akanlah institusi milik kerajaan negeri PAS ni terima UEC ni. Cuba tengok ni, College University Tati ni milik kerajaan negeri Terengganu. Tapi bila kerajaan buka akses bersyarat, pihak pembangkang terus memainkan isu UEC ni seolah-olah negara ni nak kiamat dah. Katnya UEC ni bukan benda baru pun. UEC ni stands for Unified Examination Certificate, yang mana ia merupakan sijil peperiksaan sekolah menengah persendirian Cina di Malaysia. Benda ni dah wujud sejak tahun 1975 lagi. Bukannya sistem pendidikan Cina komunis yang dimainkan oleh setengah pihak sekarang ni. Yang kerajaan duk buat hari ni pun bukan pengiktirafan penuh, tapi lepasan UEC ni hanya dipertimbangkan untuk kos-kos tertentu sahaja, yang mana melibatkan bidang bahasa dan linguistik Cina lah. Yang paling penting kena ambil SPM, wajib lulus sejarah dan juga bahasa Melayu. Sama juga macam laluan khas yang diberi kepada golongan tahfiz dan juga sekolah pondok ni. Jadi benda ni bukan soal jual negara yang sedang duk hangat dipermainkan ni. Itulah dia PAS ni. Dekat negeri sendiri, syarat yang dia letak tu pun lagi longgar daripada apa yang kerajaan duk buat. Depan rakyat duk marah sangat dengan UEC ni, tapi belakang mereka yang terpaling buka luas peluang untuk kemasukan lulusan UEC ni. Dah lah dengan mainan persepsi. Hampa fikir elok-elok lah.